Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kalinya kita berjumpa dalam podcast ni. Podcast ni kita tak ada nama lagi buat masa ni. Jadinya kita punya hala tuju pun tak tahu lagi. Cuma lebih kepada nak panggil kawan-kawan lah. Kita nak panggil kawan-kawan datang menyembang, cerita pasal lebih kepada zaman-zaman sekolah dululah. Kita ni sekarang umur dah banyak, dah nak masuk 50. Jadi kalau tak dirakam benda-benda gini kan, sekurang-kurangnya kita ada cerita lah nak diceritakan. Jadi sebenarnya kalau kita duduk sorang-sorang ni boring juga. Jadi mula-mula aku nak perkenalkan lah. Nama aku Pijan. Podcast pun tak ada nama. Tapi aku perlukan seorang lagi kawan untuk bersembang. Lepas tu ada satu lagi guest pun kata-kata kita juga untuk menyembang juga. Bolehlah kalau nak panggil member kita seorang ni. Mat, masuk Mat. Assalamualaikum Mat. Aduh. Dah standby Mat Standby. Dah standby. Khabar Jan? Sihat, alhamdulillah. Ramai Kau, Mat, depan okey, ni Mat? atas sihat ah. Ya. Okey Mat. Sekejap sakit. Krem. Dah tua memang macam tu. Dengar ni Krem. Okey, baik. Dah tua memang macam tu Mat. Itulah. Sikit-sikit krem, sikit-sikit krem. Apa pasal ni? Apa cerita ni? Tak ada apa lah. Kita sebenarnya nak memanggil kawan-kawan lah. Okey. Kawan-kawan. Banyak darwah ke? Ada kot. Ada. Tunggu tu satu lagi dua. Ada yang penyakit dah tentu lah kan. Kita dah ada penyakit-penyakit ni dah tentu. Yang kena pergi, aku dengar ada yang dah kena tiap-tiap bulan menghadap doktor kan. Lepas tu Siapa? ada lah. Okey. Kena pergi jumpa doktor, pergi check up. Dah ada dah. Yang dengar yang cebok pun dah susah sekarang. Nak cebok pun susah Mat. Tak semayang tu Jan. Dia kena semayang Mat kan. Tengah semayang. Oh senang nak cebok. So, ada. Apa benda yang podcast sebenarnya kau nak buat sebenarnya ni? Apa motif dia sebenarnya? Sekarang ni Dia nak ajak kawan-kawan lah lepak-lepak. nak melepak-lepak, sembang-sembang. Pukul lama tak jumpa lah. Betul juga. Susah nak jumpa Mat. Eh, Masing-masing dah dalam keadaan macam ni kan. Ha. Kita susah nak jumpa tau. Ada komitmen yang Tak apa. Oh, okey. Kaki Iman terjulur macam ni okey ke? Okey. Okey, cun. Okey. Sambung. ada yang orang kata apa? Dah susah lah nak jumpa. Kita nak kata sombong pun tidak, tapi kadang-kadang kita faham lah. Kita sendiri pun tak boleh nak entertain kawan-kawan juga selalu. Macam ustaz kan je. Sekali-sekala boleh lah. Sekali-sekala boleh. Kan. Komitmen kan. Kau Mat, Aku senang tak jumpa kawan-kawan? susah agak kan. Cuma baru ni kawan aku masuk hospital, aku pergi ziarah. Tu je lah, bila sakit-sakit je lah baru jumpa kan. Tu betul. Lepas tu hantar makan. Selama ni aku sibuk lah sikit kan. Adalah satu dua orang tu. Kadang-kadang kita bergigit juga Mat. Betul-betul. Cuma sekarang ni aku rasa kau dah kena tahu IJN dekat mana. Dulu kau tahu laser disc kan. Dulu kau tahu snooker, kuda. Sekarang kau kena tahu Hospital kat mana, IJN mana. Serdang kat mana, Kelang kat mana. Putrajaya. Senang lah nak ziarah kan. Hospital Shah Alam baru kan. Betul. Tapi tu tak payahlah. Tuan kaya sangat, kita main kerajaan punya. Oh. Lebih kerajaan punya. So, aku dengar kau ada guest ni. Siapa ni? Aku kenal guest kau ni. Memanglah kenal. Aku banyak sejarah dengan dia tanya kan. Aku dulu anti budak muang.
Dia ni budak Muar je selagu. Kan? Oh ke Batu Pahat gitulah. Itu dia. Tapi nama dia best je. Nama dia indah nama dia. Tapi tak Manja tahu. kan. Dia tak kena dengan orang aku rasa. Kalau orang kata letak ni, ini nama makwa ke, nama Betul, ni kan. betul. Kalau masuk dalam grup kan, weh aku nak masukkan member aku lah. Betul. Azlin. Kan? Azlin. Ya, nama dia tu ke? Azlin. Kejap lagi semua menyaut. Ingatkan perempuan kan. Scammer lah, scammer. Kejap lagi ada Muhammad kan. Kat depan. Aduh. Kalau macam tu aku rasa kau kenalkanlah kau punya guest tu je. Itulah. Ha. Bersama kita hari ini Encik Azlin. Ataupun payahlah. kita panggil dengan nama Bon. Kan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ambil kesempatan dulu nak ucap selamat Kau raya. convert, kau tak payahlah ni. Islam. Oh iya. Okey. Musim-musim raya ni. Dah jumpa kan. Actually kita ni semua kawan-kawan daripada sekolah, betul. Daripada tahun kita batch 96 97 kalau tak silap kan. Ya, tingkatan 4, tingkatan 5. Kan walaupun 2 tahun tu tapi dia punya Rapat tu. akrab tu lain macam Betul. So yang ada dalam tu je yang tahu, betul. Kan? Betul. Dia punya list kawan-kawan yang rapat dengan kita ni, dia tahu Ya, apa betul, aktiviti betul korang. lah. Jadi sekarang kita nak cerita pasal tu lah. So katanya podcast ni lebih ke arah kita nak mengimbau balik lah. Betul. Kenangan 96, 97 tu, betul kan? Betul. Berapa tahun dah ni ya? Kat 30 tahun. Lebih kurang 30 tahun lah. Dah tua lah. Iyalah, 30 tahun. Jadi ramai dalam grup ni, ramai sebenarnya kan. Betul. Cuma tak tahu lah. Yelah, orang tu- pilih aku guest pertama kan. Sebab dia paling terjal sekali kan. Dia banyak lagi. Banyak lagi. So yang kau ajak ni semua geng-geng nakal lah. Kita ni sekolah yang ada asrama, ada yang duduk kat luar. Asrama Serius harian lah? lah. Asrama harian sekolah kita ni kan. Asrama harian ni maksudnya ada yang duduk di asrama, ada yang Outsider lah, outsider. ulang alik. Jadi kebanyakan yang kita akan panggil ni sama ada Buang sekolah, duduk luar. buang asrama lah. Buang asrama bukan buang sekolah. Sekolah terima lagi. Asrama dah tak boleh terima. Ya, betul. Yang dipanggil ni nanti yang itulah. Yelah. Majoriti. Saja Boleh je juga lah. nanti kita panggil. Ada je yang duduk asrama yang rapat dengan kita kan. Pasal dia orang lagi malam-malam. Saja je lah nak cerita benda-benda lama, nak ketawa-ketawa, lepak-lepak je lah. Kan? Betul. Betul. So aku rasa aku nak kena tanya, sebab kita nak tengok balik zaman sekolah kat Melaka. Okay. Bahasa kena Melaka sikit lah. Aku kurang sikit, aku dah lupa. Dah lupa. Dak Bon. Betul. Dak Bon. Dak Tak Bon. pun. Aduh. Dak Bon. Kau Tapi rasa kau tak ada dak Mat Kalau Melaka mesti ada dak kat pangkal tu. Dak ada. Dak kau ada orang panggil dak Cik Mat? Tak ada. Dak side lah. Tak side. Dak side. Aku dak side. Aku dak coklat mocha. Strawberry mocha. Okay lah, kita tanya Bon lah. Kau asal mana Bon? Wow, macam Okay, lama tak jumpa. Aku kalau ikutkan lahir di Batu Pahat. Tapi banyak di Muar lah. Itu aku benci. Muar orang tak panggil Di muar. Muar, di Muar. Muar. So aku kita masuk teknik tahun 96. Masa tu aku lepas daripada high school Muar lah. High school Muar masuk. Semua. High school Muar. Patut lah. The High school spot. Muar masuk ke ni teknik tahun 96. Sekejap, PMR kau apa? Aku PMR masa Kau kencing aku tak tahulah. tak 3A kot. 3A 4B macam tu. Kita 3A ke dulu? 3A 4B PMR kan? PMR. Bukan Okay, SPM. lapan. Kau Australia. Aku lupa. Tu kawan sorry. Masa Bukan tu Belgium. Itu aja kau cakap Belgium. Kau tukar. Masa tu tahun 96 kita masuk hostel, masuk asrama lah. Sekejap, kau first batch, second batch? First batch. First batch kira pandai lah. Dia ada second take. Ada second intake. Aku lah. Ada second intake. Aku kira first batch lah masuk. Sebab aku lambat sikit. Sebab banyak sekolah berebut. Okey. Jadi aku suruh dia tunggu. Dia sorting dululah kan. Dia sorting dulu. So aku lambat Bukan sikit. dia yang sorting, Cik Mat yang sorting. Cik Mat yang sorting.
Dia main shooting sekolah. So maksudnya mula kau masuk sekolah asrama. Masuk asrama. Form 4. Aku ingat form 4. Kau apa kita panggil apa? First intake ke? Apa sih dia? first intake. Kau punya apa kursus Khusus masa tu khusus. aku dapat mechanical jentera. Serius ah? Nyampah pula aku. Jentera, masa tu jentera ada 2 kelas je, jentera 1, jentera 2. Kau? Dan aku jentera 1. So siapa dalam jentera 1 tu faham-faham lah. Sampai aku tak. Biasa kalau macam aku dekat kelas lain kan, aku tengok ni kelas yang paling iblis lah. Bukanlah kelas tu iblis, kelas tu okey, tapi dia punya dikenali dalam People. budak-budak dalam tu. Tunggu. Aduh, tengok-tengok dia awal-awal lagi dah bagi impression yang tak berapa menyenangkan lah kan. Sebaik aku tak ni. Dia bukan jahat dia tau. Dia macam Tiba dah ramai semua lelaki. Semua nakal lelaki. dan lebih kurang Dia kelas tu ramai lelaki kan. Nakal tu jahat lah sial. Kau tak payah nak. dia kira-kira tu ada perempuan tapi Dia perempuan ke? ada 3 orang kalau tak silap aku. Dia. Tu panjang punya perempuan tu. Ada 3 orang. So dia sebab dalam tu lebih kurang majoriti budak-budak ni semua satu kepala. Tu yang jadikan kelas tu macam havoc sikit lah. Betul lah. Meriah. Macam kau pertanian, takkan kau banyak perempuan tu. Banyak perempuan. Macam hina sangat lelaki masuk pertanian. Sekarang kau buat pertanian kan? Sekarang ni. Siapa yang gaji berkebun? Kau tengok aku dia punya Dia jauh sikit lah pertanian. dia Kelas dia langkah jauh tu sikit. pemikiran. Aku dah fikir kan. Tak, tapi time tu je. Tapi aku sekarang pun tak ada kena-mengena bertani. Time tu Menjahit. macam hina lah lelaki pertanian kuasa. Iya. Tak ada lah. Macam budak-budak najis lah. Tak, Bila itu cakap kau. Bunga ramai. Faham lah. Yelah. Itulah advantage dia. Ramai. Bunga dia ramai betul lah. Kira ada semangat lah kau nak pergi kelas kan. Tak juga. Tak juga. Tak juga. Lepas tu Bon, Waktu kau masuk sana, budak kawan sekolah lama ada? Okey, aku masuk sana, aku daripada high school Muar. So high school Muar ada yang salah seorang yang aku rasa pun dalam kelas kita jugalah. Kan? Ada 2 orang dalam kelas kita. Satu Tamizi, aku ingat kita tahu kan Tamizi dan Tamizi. Padin. Saiful Al-Padin. Saiful Al-Padin. Saiful Al-Padin. Saiful Hidup, Al-Padin. Hidup. Dia ada. Lepas tu jentera 2 ada seorang. Badan dia tak berubah sangat. Siapa? Saiful Al-Padin. Padin. Kekar. Dengan seorang lagi Haji lah, Pak Haji. Oh, Pak Haji sama Pak Haji Pak Haji high sekolah, lah, Pak Haji sekolah kan. sekolah. Yelah. Dia sekolah Dia jentera 2. DJ 2. Tapi maksudnya kau masuk sekolah tu, kau terus dah rasa macam tak terasing sangat sebab ada member dah. Ada member lah. Dah ada member. Tapi tak expect pun. Bila dah masuk, pergi sana baru nampak. Tapi dia kan ni. bagi aku budak-budak Muar ni dia macam budak Kelantan kau tahu. Dia berpuak-puak dulu. Budak Muar. Oh, rimas. Hmm. Action. Tapi ada sekolah kita pun ada budak Kelantan rasa aku. Ada ke? Ada ni budak sini. Miji. Miji. Tapi dia seorang lah, dia nak kaum dengan apa? Ada lagi seorang, aku tak ingat lagi seorang siapa. Tapi ada 2 orang. Dulu lah. 2 orang ada. Tapi bagi aku lah waktu mula-mula aku nampak Bon lah, dia jenis seluar yang bau pusat ni kan. Bagi aku dulu dia Afli Syauqi lah. Kan. Time tu memang style lah. Dia bagi aku budak-budak style ni tak budak Muar, budak Perak. Budak Perak. Tak, bagi aku lah dulu lah yang Budak Kelang power style kot. dia upgrade apa macam cepat nak influence lah. Macam aku jumpa budak-budak punk, budak rock pun banyak budak belah-belah Perak. Fashion lah, fashion. Fashion lah kan. Di time tu Melaka tak adalah hip hop sangat. Datang pula budak Muar pakai seluar GB kan. Seluar game. Baggy. Baggy kan. Dia pasal baggy sebab seluar tu nak kena jahit, nak kena otter. Pasal kalau beli ikutkan dia punya pinggang panjang. Tak nak susahkan mak bapak lah. Pakai je lah. Senang. Satu saiz. Satu saiz. Waktu mula-mula tu belajar okey Abang? Dia masuk tu rasa belajar okey. Kejap. Kau dapat asrama kan? Aku masuk asrama. Masuk asrama. Terus masuk terus dapat asrama kan? Dapat asrama. Dia orang luar memang dapat kan? Macam ni? Orang luar memang dapat biasanya. Luar Bandar Melaka mesti dapat. Melaka.
Sama juga, kau pun asrama. 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 Kau Tapi rasa aku ada yang tak dapat duduk asrama lah. Siapa? Tu suai lah. Oh tak Tak ada, dia bagi. Tak ada. Dia terus memang duduk dekat asrama lah. Duduk asrama. Tapi ada juga budak Melaka yang duduk asrama. Ada. Ada kan? Ada tak dapat. Tapi jauh sikit macam siapa? Sahab pula. Oh. Belo Melaka. Bila asrama? Asrama. Bila sama. Belo asrama. Azam bodoh, Azam. 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 Pakai kabel. Dia pakai kabel. Oh, banyak pakai kabel. Ha. Zaman dulu dah ada pakai kabel ni. Azam. Kabel Dia kalau sepak cikgu, kau bercakap dia duduk mana, dia duduk rumah cikgu. Ya tak ya gak. Kan? Itu dia. Pun Azam tu pun budak dalam budak jentera satu kan. Yang kepala rosak tu. Betul. Kan? Itu semua ya Allah. Kalau Kalau kenang balik kan. Wah, orang lain tak ada semua sangka aku ni Allah kan. Kan Mula-mula waktu masuk, aku rasa PMR okey. Waktu mula-mula belajar, aku tak tahu lah, 2-3 bulan belajar, semangat ke tak semangat lah buat mula-mula masuk teknik tu. Ke kau dah jumpa kaum kau, dia dah memang segala ni. Tamizi pula. Kan? Dia mula-mula masuk. Aku Kalau masuk pengen tu, lah. aku tak adalah terus dengan budak-budak ni, tak ada. Macam budak sekolah aku. Sebab Haji bukan duduk asrama. Dekat high school. Haji. Ah. Haji masuk teknik tapi dia duduk luar. Oh ya ke? Haji tak Yelah asrama. ada juga yang duduk luar, nampak duduk rumah. Dia tak ada kabel. Aku rasa kuota dia si Azam ambil lah. Ke dia tak best student lah. Tak best tu dia. Kan? So first masuk tu rasa macam okey lah tengok dengan environment kelas kan. Budak-budak kelas tu pun majoriti lelaki. Rasa masa tu dalam kelas tu dalam 40 orang, 3 orang je perempuan. So, tak terasa sangat lah sebab masa high school aku memang semua lelaki. Yelah. Environment tak berubah sangat lah. Tak awkward sangat. Betul? So rasa okey je, go macam tak ada masalah. Cuma bila dah campur ramai-ramai ni kau tahu lah kan. Yelah betul juga. Semua kepala lebih kurang. Jadi belajar tu ke laut jugalah. Tak ada rasa macam macam ni nak cuak ke apa ke masa awal-awal duduk asrama. Macam aku sendiri tak biasa duduk asrama. Okey. Kau daripada sekolah high school memang asrama. Tak biasa duduk asrama. Lepas tu sekolah aku semua lelaki. Asalnya lah sekolah. Lepas tu bila aku pindah keluar daripada comfort zone lah orang kata. Aku masuk duduk asrama, aku tak kenal orang, aku macam betul ke aku duduk asrama ni kan? Macam tu lah. Kelas pula dah ramai perempuan pula. Lepas tu lagilah jadi terperanjat bila kelas, apa ramai sangat perempuan. Okey. Kau seorang kira budak Kelang lah Jan dulu kat sana. Orang luar lah. Orang Kelang lah rasa aku seorang ni kot. Jibam? Jibam memang orang Kelang tapi dia duduk Dah sekolah kat Melaka lah. dia Ya, bapak Madrasah. dia pindah bapak dia lepas pencen. Kau terpilih lah Jan. Dia memang cakap dia Kelang tapi sebenarnya dia daripada Terendak kan. Betul. MRSM. Sebab tak payah cakap saya belajar. Betul lah. Kita belajar lah. Belajar semua hauk. Kau memang dah nakal lah dulu kan. Sampai belajar memang hauk. Ada cerita lah. Tak payahlah kan. Kalau boleh lupakan lah zaman tentang belajar tu. Aduh, semput aku. Semput. Tak boleh sekali lagi. Kau dah cakap pasal degil lah Kau dah degil waktu kau sebelum masuk sekolah ke? Memang kau dah degil waktu jumpa kau budak-budak teknik ni? Dia degil tu Rekod dekat high school lah. biasalah. High school dekat kot. Rekod dekat high Lepas tu school. bila masuk sana ditambah lagi jadi lagi double degil lah macam tu lah. Betul. Kan? Tapi aku dapat tahu kita batch apa? 96. 96 Sekolah paling jahat tahun tu. tahun tu. Sekolah kau pun. Biasa. Ya. Kau Kau check kat mana? Kau kena bangga Kau check Kena bang. Kena bang. dekat mana boleh check? Dekat Dekat maksudnya dekat Melaka lah paling jahat. Malaysia. Kena bangga. Dekat pada yang degeni kau tahu. Kita punya.
Takkan lah. Kau tipu dosa je. Ya. Nanti aku bagi Nanti kau bagi dia punya tu, nanti aku suruh. Ha. Tekan kat sini. Ya. tahun Kat sini. tahun tu cikgu yang 2 tahun tu kau rasa macam mana dia punya kerja. Kan. Nak memanteras budak-budak ni. Sebab yang peliknya kira nak cakap start degil tu, budak Melaka tak ramai sangat mana lah. Aku rasa time tu yang adanya banyak budak-budak luar. Aku pun tak adalah kata budak Melaka sangat pun. Pindah-pindah ganda juga. Tapi bagi aku jahat dia lain lah. Tapi kau bukan orang Melaka ke? Tak ada, aku bukan orang Melaka. Bapak aku dah duduk kerja sana, aku kerja orang Melaka lah. Cuma bagi aku degil dia, aku tak pernah tengok tempat lain lah. Aku pun high school Melaka lah. Yelah betul lah. Aku high school Melaka. Kat situ aku dah jumpa Azam dah. Aku tahu Azam dekat sana kira Jahanam jugalah. Tapi bila aku dah masuk, kali 2 lah aku masuk high school. High school dah jahat dah. Dia jadi lagi 2 kau. Kali 2 lah. Berganda. Dia pasal aku tengok budak-budak ni masa tu budak-budak kita punya grup ni. Asal ada je plan jadi. Ada je plan. Dia tak ada yang bangkang tau. Tak ada pembangkang. Tak ada yang bangkang. Tak ada tu tak boleh. Dan apa tak cakap ayat. Ni je. Dia terus dia tak kira lah. Itu yang jadi benda tu. Dia tak ada influence pada mana-mana pun. Kan dia cuma Tak, jalan. Aku rasa ada kot influence pada budak luar. Betul juga. Tapi kita ada senior kot. Senior kalau macam duduk asrama kan, kita ada senior. Senior agak lembik senior kita ni lembik Tak juga. Tak lah. Ya. Senior yang aku kena rembat dulu, budak Muar. Oh ya. Tak tahu kau anti kat Muar. Siapa buat sini budak baru? Kadir. Lepas tu dengan Napi seorang. Napi tu Napi bus stand. budak sport lah kan. Lepas tu kita tunjuk dekat bus stand kan. Kau duduk Yang kukus tinggi Napi tu. Macam budak sport lah kan. Budak bola. Budak bola kan. Dan tu kan Budak bola, budak rugby gitulah. Aku kan boleh duduk luar alim ulama. Bila masuk dalam ni, jadi agaknya dia tak tahu apa yang dia benci sangat aku pun aku tak tahu kan. Ya. Dia rembat babe. Tapi senior kita masa tu pun kita tak takut sangat. Zaman siapa nama yang Cina. Macam muka Cina sikit tu. Budak elektrik muka Cina tu. Siapa nama? Ada Supian. Kan. Ketua pengawas kan? Aku tahu best kita tu Sufian. Supian. Senior masa senior kita. Acong. Geng-geng dia lah budak elektrik tu. Dia yang senior kita jahat, Siangah lah budak kampung aku. Betul lah. Lepas tu Burn. Yang budak luar tu kan. Tapi aku rasa macam aku tak ingat sangat sebab diorang ni tak ada. Sebab kau semua tak join senior. Kita tak join sangat senior. Diorang pun macam adalah. Aku kena rembat juga. Bukan tak kena rembat. Tapi aku kena rembat. Aku kena rembat malam tu aku dengan Mizi. Aku kena. Tapi asing-asing lah. Mizi kena rembat. Mizi kena tak? Tapi dulu kau rembat apa kena Jan? Dulu kau kena apa? Kena rembat sampai tak kena nyak ramai-ramai. Dalam asrama dia orang tarik aku pagi kan. Kau kena juga juga. Aku masuk tong sampah aku dulu. Aku ajak one by one. Tapi tak laku lah. One by one. Kau duduk dalam dia orang punya dorm kan. Ajak one by one memang tak laku. Yalah masa tu sini banyak blok bawah kan. Aku ada can aku lari. Betul. Ada can aku lari. Lari kena kejar. Kena kejar. Siapa kau punya ni Bon? Partner of crime kau waktu kat asrama je cerita kat luar. Kau duduk luar lepas tu. Aku duduk Jangan duduk luar, just cerita luar lu. Tapi kau dah asrama berapa bulan? Aku sampai form 5. Form 5 naik awal tahun form 5 tu yang aku kena. Baru tu partner kau kan kau siapa waktu kat asrama? Aku tahu kau Diki, kau punya gang. Tak, di asrama. Ni cerita asrama, tak ada asrama. Aku rasa tak, kita banyak kat dengan budak-budak kelas. Yalah siapa kau punya biasa kau lepak waktu kan. Kelas zaman aku rasa banyak dengan budak-budak ni lah, budak-budak kita lah. Bukan Bon, waktu prep. Prep dengan budak-budak kelas lah. Azam lah partner dia, Azam. Tapi yang Bon buat lawak, Azam dia punya gelak je ni tak boleh berhenti. Betul. Itu zaman Walkman. Tak balik meja Azam kalau ketawa Aku ingat lagi. Tak balik. Betul balik meja betul. Macam tu betul. Jam.
Kau punya phone 4 result okey. Oh, aku rasa tak memang ingat zaman lah. tu tak tengok lah fikir, result kan, tak fikir Sekejap aku result. tanya kau satu. Kau basuh baju tak? Basuh. Kau basuh baju kat mana? Dekat asrama. Sama ada tempat basuh lah. Dia orang letak je. Ada. Ada dobi lah. Oh bayar. Mana ada Jan. Kan Ada dobi kita tak? letak je dobi datang kutip. Aku pun tak ingat lah basuh ke tidak. Dia baju tu Aku semua. ingat lagi Dia tak waktu bagi form letak spender. Spender je lah dia tak bagi. Oh, memang ada Spender dengan stokin. Sebab waktu form 5 aku ingat antara baju terkotor. Mana? Tu aku tanya dia kasut basuh ke tidak? Aku pun tak tahu. Aku pun Basuh. ingat aku basuh baju ke tidak. So basuh. Kan? Asrama dia orang letak hari dobi seminggu 2 kali ke 3 Oh, dia datang collect dia datang collect kan. Kau ingat seorang cadar kan lepas tu cadar siapa yang kena ni, kena jadi mangsa untuk letak barang-barang baju-baju kotor lah. Lepas tu nanti dia pulang balik. Oh, tak ingat tu. Aku pun tak ingat lah Dobi tu. Tapi Bon ni satu pandai main bola babe. Debat dia pandai main bola. Kan? Budak sport lah. Tapi aku tak wakil sekolah. Yalah, tapi budak sport lah. Tapi sana Kau sampai pandai main bola Mat? Kau ni tertulas. Aku tak pandai. Kaki bangku. Bon kat exhaust dia laju kat ni lagi. Laju je dulu. Tahu cakap dia macam Afli Syauqi. Lepas tu dengan yang kufu Cina yang gemuk boleh lompat-lompat je apa? Zaman Jackie Chan lah. Apa nama? ni? Samohong. Ya betul. Yelah, Samohong. Ni ada. Samohong. Lagi laju saya dia ni dulu. Kan badan sama ke macam gini. Angin ada. Kan? Sialah. Tapi time tu aku ingat lagi sebelum kita ke form 5 lah. Aku pernah balik rumah kau kot waktu form 4 Ada. Banyak kali kita pergi rumah aku. Kita Cuti sekolah Mat? sekolah. Cuti sekolah kau ikut dia balik? Hari Jumaat Sabtu Ahad tu aku rasa macam tu. Yelah, cuti sekolah. Maksudnya Jumaat yang minggu balik Biasalah kampung. outing Minggu balik gitu kampung lah. kan? Minggu balik Time tu kampung. culture shock juga aku sebab AU2 babe. Keramat A2. Oh, kau balik keramat. Belinya baik-baik. Bukan balik Muar. Kan. Wah kat kita memang budak town. Oh. Dan tu dia dah budak KL. Masa tu AU2. AU2. Kau duduk keramat. Ayolah AU2. Kita pernah dulu Nah. dekat sini SS12 rumah. Kita punya lah Abang Subang ni. Kau berak dah lama. Kan? Sama sekolah dah lari sama sini. Oh, melepak dengan ni. Dekat rumah cousin kau. Aboy. Yelah kan. Dengan cousin kau. Jahat je. Tak. Mana kau beli rokok dulu? Kau curi kan? Dulu kita beli rokok kan. Beli. Akan ada seorang runner. Runner pergi beli rokok. Tapi kadang-kadang lepaskan diri je. Mana ada runner? Siapa runner? Kan lah, kalau duduk asrama ada runner. Siapa runner kau? Aku dulu runner aku Jibam lah. Budak kelas lah. Tak, bukan budak kelas lah. Maksudnya satu dom Pasal dengan aku. budak lah. Oh, Jibam je lah. Jibam satu dom dengan kau kan. Kau duduk dalam ke? Awak duduk dalam. Sekejap. Yang tu kau tak tanya. Dia bersekejapan je lah. Sekejap. Engkau Mat, engkau second batch lah? Second intake? Terpilih. Intake. Banyak orang nak ambil aku. Intake kau masuk lambat lah. Macam budak baru lah. Aku dapat Dia macam jambu sikit kan. Rambut tengah dengan seluar alien workshop Mat dia. ni aku ingat satu dia ada kembar dia. Siapa? Siapa nama kembar dia? Tak payah. Selalu ikut kan. Apa yang kau buat selalu diikut. Hafiz Azrul. Azrul Hafiz. Ke Betul-betul dia. mana pergi lah. Sama. Gaya dia. Rambut sikit tengah dia kan. Azrul. Tengah Awam jentera. dengan tali pinggang alien workshop kan. Tali pinggang alien workshop. Wallet alien workshop. Aku tayang aku punya Novia. Yelah. Tapi tu form 5 dah. Oh, dia form 5 Kita dah form 5 dah tu. Oh, yalah. Sebab yang aku kata culture shock tu, aku dapat tahu budak AU2, AU3 jahat je. Dia bukan nakal lah tau. Dia kes jahat. Mampu Dadah tu bagi aku tak ada apa lah. Mampu kita bantai. Dadah tak ada apa. Sebab agaknya pot Keramat dekat. datang pun nanti. Tak dulu, aku cakap pasal dulu. Kan. Dia gaduh tak sangat. Tak ada. Kita nakal-nakal sendiri je. Cuik yang cakap lah. Cuik kau. Tak tahu lah. Macam makanan. Rogol kau tak ada kan? Tak ada. Rogol tak ada lah. Aku faham lah.
Ya ke tak ada. Dia nak sebut pun tak tersebut sebenarnya kau tahu. Takut nanti sekolah saman dan patutlah sebenarnya. Tak boleh, tak Ya, apalah. tak ada rasanya tak ada. Tak adalah. Kita tak sampai ke situ. Tapi agaknya buat selalu kot. Mungkin lah. Kan curi tapi selalu. Dia dah jadi habit. Lepas tu aku rasa kalau nak cakap pasal rokok dulu, sebelah rumah sewa kita kan memang Kedai ada kuncit. tu lah. Kedai kuncit. kan. Dan tu pula boleh jual batang kan tak Betul. kan, perilis pun tak ada hal lah. Oh, perilis. Kan, memang perilis lah. Perilis S. Dia ada 20. Ada seorang member aku kalau dia kaya, nama dia Belo. Kalau dia kaya bawa Peter. Tu paling kaya tu. Kan, tak ada Winston. Soft pack. Itu jam kita benzen. Oh, bensin budak-budak Bensin. pang. Benzene. Benzen. Benzen kau- saja. Kau budak pang lah lu lah. Bukan budak skinhead. Kau budak skinhead. Dia ni skinhead. Skinhead. Okay. Kau pun? Kau Tak, grunge. Kau grunge. Nabi baju petak. Baju Babi. petak. Nyampah. Ke meja. Mana ada ke kebing gemuk? Meja. Ke meja. Padahal tak pernah basuh. Lagi lusuh, lagi grunge lah kau kan. Betul. Goyak-goyak. Abang Duan. Kita memang gitar pun lambat. Di zaman tu yang power kita Haji. Haji lah. Mula-mula aku impress dengan Haji lah. main gitar. Syaz. Jari pendek jari memang apa? Memang comel. Balot dam. Tapi Jari balot dam. tapi jari Haji aku perasan dia macam katak tau. Kontot. Dia macam ni, lepas tu Yelah, bulat depan kan. Nak bulat balut kat depan. senang. Dia ajar Dia aku main macam tekan tu mana, mudah. kan. Balut-balut semua dia ada. Gila Haji, hidup ya Haji. Ada. Semua dah insaf Nanti lah. aku ingat kita kena jemput juga tu. Tapi dia dah insaf dah aku dengar. Okey lah tu. Semua dah insaf dah. Kita duduk Dah suruh je. dah Tak ada cerita dulu. Dah ada anak semua. Sekarang semua dah okey dah. Kalau Semua anak dah okey, dengar malu lah. Betul. Malu anak-anak tengok. Itulah dia. Kalau kau rasa mana yang kasar sangat tu, kita potong lah. Malu sikit lah. Malu. Lantak lah kan. Nak tengok. Semua orang sejarah. Jangan anak-anak ikut dah lah. Jangan anak-anak ikut. Ha? Janganlah. Jangan tipu. Kita tahu. Pasal kita dulu lagi jahat. Betul. Kan? Masing-masing Bukan ada kita nak lagi side jahat. masing-masing. Kita dah makan garam. Bukan garam Makan garam lah. Kau macam dah tua sangat. Yelah. Kau ni. Bayar anak sekarang ni, bayar anak tengah sekolah kan. Bayar anak tengah sekolah. Kan? Nakal itu berjaga lagi lah. Itulah, tak payahlah dulu punya. Sebab aku rasa jahat tu semualah dah buat kot. Cukup-cukup lah tu. Kan? Aku rasa kau tak cukup, Mat. Habis sekolah kau tambah lagi. Tak je lah. Aku tu lain lah. Kau tambah lagi, Mat. Kau tambah lagi. Sekolah je. Habis sekolah kau tambah lagi, Mat. Tak ada. Aku Ya, kau tambah lagi. Nanti kita podcast Okey, lain. itu Kita podcast lain lah. Itu lain. Ni Bond. Macam aku cakap tadi, bila aku baik dengan Bond, aku dah main KL. Ya. Aku dah main budak KL sebab time tu aku jarang. Aku rasa aku ikut kau balik KL. Masa balik kat Salam. bukan. Aku ada ikut kau balik Setapak. Dekat Rampai Court. Rampai Court. Rampai Court. Aku ada ikut kau Betul. duduk apartment ni. Betul. Aku ada ikut kau 2 kali tak silap. Ya. 2 kali. Aku ajak lah. Kali kita naik bas, kali kita naik motor. Motor siapa? Naik motor Irfan naik motor Chris. Motor aku Naik motor Chris. Kita selamba je pergi naik motor. Rasa aku lah. Kita pergi naik motor je. Tak tahulah macam mana dulu tu. Tapi Tak ada lesen sampai Kuantan, Mat. kita main gig apa. Kau main gig zaman bila 20 tahun lepas dah main gig kan. Ya, betul. Tak ada lesen sampai Kuantan. Satu lagi aku ingat pasal Bond ni, Mak Tam. Apa khabar Mak Tam, Bond? Makcik aku tu. Mak Tam ada lagi? Tak ada lagi. Lagi. Sekarang dia dah duduk kat Sekamat. Oh, bukan kat Melaka dah. Rumah kat Melaka siapa duduk? Melaka. Dah jual? Melaka dia jual lah tu. Rumah sebelah. Sebelah rumah cikgu siapa? Cikgu Rukiah. Bukan cikgu Rukiah. So, Cikgu Cikgu Sehari. Cikgu Baharudin. Oh, yang rambut macam ni si afro tu. Dia kan neighbor sebelah tu. Mantap. Selalu dia pergi sekolah. Selalu bila aku ingat cikgu tak puas hati panggil dia. aku boleh list kan nama-nama budak atau Bond yang pergi rumah dia, makan free tapi cuit.
Aku tak ada. Rumah. Aku boleh aku tahu. Aku tak ada. Aku rumah maktam aku tak pernah masuk dalam. Aku duduk kat luar je. Mak Tam dengar sedih ni. Kalau dengar lah. Maktam saya kalau macam lah. Saya ni duduk dekat, tak pernah sampai ke dalam. Tak pernah. Aku Duduk boleh luar listkan je. benda orang tu kan. Satu lagi aku rasa time tu aku dapat motor kan. Betul. Motor batu apa? C50. Kan Belum, Honda belum. Yamaha kambing. C70 lah, C70. 70 lah. 70 eh? Dia. Oh, C70 okey. bangkai Grease. Dia terror lah kalau boleh lepas si apa? Atau Sampai bila sini tu. 4 serindet tu naik motor tu kita terror lah. Yalah kita dia. Aku laju pada awang lah dia. Awang tu kira. Awang kira. Awang kira legend lah. Awang kira legend. Budak KL lagi TZM, budak KL. TZM, Mas. Aku tak pernah ikut dia naik KL. Aku tak naik ikut Nah. dia. Maco. Banyak budak jenta budak Kelang kita banyak ni, banyak budak KL. Bang, kau ingat Lily lah? Siapa? Lily. Lily. Tapi bukan kelang kau kot. Kelang J2 kot. Aku kena buang asrama dengan dia. Apa kes kau? Kena buang asrama Kena dengan dia. buang Aku inilah biasa. Sokok lah. Aku Okay. benda lain tak ada, kantoi. Aku dengan dia. Tapi dia masa form 4 lagi. Form 4 lagi. Kena buang. Tak pasal lah. Aku ingat aku duduk asrama berapa bulan je kot. So kalau Bon tak kenal maksudnya tak jahat sangat. Lily nama macam perempuan. Tak, laki. Nama dia betul aku tak tahu. Tapi nama panggilan dia Lily. Tak pasal lah. Kalau Lily tengok ke apa ke kan, katalah Yelah kau call lah. call ke. Tak ada kontak lah. Tak ada. Tolong Dia daripada form 4 dah hilang. Dia pindah dapat teknik ceras tak silap aku. Oh, budak KL. Budak KL. Dia budak Ampang. Oh. Budak Ampang. Budak Ampang Patut pindah. tak pasal kan. Lepas tu pasal Bon ni aku ingat satu lagi. Dia antara orang duduk luar yang paling banyak duit lah. Berduit. Banyak duit dia. Dia berduit lah. Dia berduit kan. Banyak duit tu kena tahu daripada mana. Ada sumber dia. Sumber ada dia. ada cerita dia lah. Aku nak sebut tapi aku tak nak kan. Tapi dapat duit pada family lah kan. Okey lah Dia cuma ada, orang kata tak adalah nampak macam aku ni dalam keadaan susah kan. betul. Dia pun tak boleh tengok kita susah amat. Apa? Dia nampak tak ada rokok ke? Tak ada. Tunggu kejap. Ya. Datang rokok sampai. Betul. Tak tahu sumber mana lah. Tapi mesti sampai. Betul. Mesti sampai. Rokok tak putus. Tak ada. Jarang putus. Rokok jarang Kau kena putus. fikir balik. Bila kau makan bila kita makan. Ya ada Wak, kita selalu beli makanan yang dekat kedai sawah. Itu ada. Murah kan beli. Murah RM2 ke gila. apa? Mi kari kan. Betul, nasi goreng. Murah ke. gila. Nasi goreng lah. Kedai sawah nasi goreng. Betul. Mi goreng makan dengan cuka tak teman bila kau makan dengan cuka. Kedai sawah. Aku pasal lepas duduk luar, aku duduk rumah yang memang makcik ada bagi makan. Kat sekolah tak makan sangat. Mana? Rumah yang kita duduk kat luar, Oh, okey. makan memang ada. Okey. Rumah pakcik Sakan memang ada bagi makan. Berapa ringgit dulu je? 150 silap aku sebulan. 150 siap makan. Satu bilik. Bilik tu kita kongsi lah. Yalah, berapa orang? Kita kongsi. Kita berapa orang? Aku ingat engkau, aku. Aku rasa yang bayar ni kita je 30 orang. Yang tumpang ramai. Ramai yang tumpang. Rumah kita tu jadi rumah tumpangan. Jadi rumah Makcik pot. jadi gimas tu. Dia jadi rumah pot kan. Pasal Sebab balik aku sekolah tu. Ada satu peristiwa yang dia betul kadang-kadang ponteng pun duduk situ. Kena ras pun kat Kena situ. kena ras. Kau tak takut Dalam situ kan. Sekolah tu kan depan rumah. Kau tak takut Budak-budak tunggu bas kat depan tu kan. Ha. Budak-budak tunggu bas. Yang mana naik bas. Tunggu bas kat situ. Kering. Maksudnya cikgu boleh jengah dekat tingkap. Nampak kopiah. Apa aku ingat masa tu. Ustaz. Lepas tu kau tak lari. Tak lagi. Tak lagi ustaz cakap je. Jangan lari. Memang Tak tak payah nak. lagi. Lagi pun tak guna. Surrender je. Aku ingat kat dalam tu masa tu bilik tu ramai semua tengah berjudi. Berjudi mereka mengisap Semua rokok tengah kan. berjudi. Lepas tu aku rasa lagi jahanam. Sekolah budak luar pun datang. Kan? Budak luar Budak high lipat. school datang. Betul lah. Yang budak pang-pang kau pun datang. Budak apa sekolah si yang dekat atas bukit tu Sen apa? Saint Paul lah.
tak fikir. Dah, Sekolah apa bukan lo? sekolah yang dekat Bukit Baru Saint tu. David? Saint David. Ah. Saint David pun lepak. Siapa? Siapa? Tak apalah tu dah nama kafe aku tak kisah. Ni yang botak yang sekolah agama. Ustaz Muhammad. Ustaz Dia Muhammad. datang siapa? Dia siapa nama budak tu? Zam. Ya Allah je. Tapi dia ustaz sekarang. Yelah aku dengar lah Ustaz lah. Tapi nampak dia je kalau tak pergi sekolah nampak dia happy lah. Sebab dia ceria kan. Dia happy, senyum. Selamat lah kalau tak pergi sekolah. Betul. Dia ada. Ha. Dengan tak kisah. Lepas tu dia ada motor dulu. Kalau nak jalan-jalan Melaka dia ada. Boleh lah tumpang kan. Tapi motor maktam tu rasanya barai juga budak-budak ni. Bon pun ni tak kisah kan. Aku duduk terpandang Bon dengan Selamat ni. Duduk terpandang dia naik atas motor sama-sama kan. Oh, Dia kembar boleh dia duduk selamat satu lah. masa. Dia atas motor sama-sama Betul, dengan betul, Selamat. Betul. Ya Allah. Boleh panggil Selamat nanti tu. Nanti kena panggil kak. Naik motor Tapi Selamat tak ni sangat. sama kambing. Selamat bukan duduk hostel lah. Duduk hostel. Dia Dia satu kena buang. dom Dia dengan kena buang aku tak? masa aku duduk asrama. Dia satu dom dengan aku. Katil sebelah. Dia kena buang tak? Kena buang. Macam mana dia duduk luar? Kena buang kot. Hmm. Rasa aku lah kena buang. Mana ada orang saya saja pergi minta keluar. Tak ada. Kena buang. Macam mana Selamat kisah ukuk? Tak tahu lah. Tapi kena buang lah. Ya. Oh, okey. Siapa kata Selamat di rokok tu? Selamat lah. Ya ke? Gitu kan. Selamat. Nak juga cuba kan? Betul. Apa pun kita nak dekat nak habis juga lah kot. Because saya siapa yang dulu kau paling ingat sekali lah dulu kan. Aku yang paling ingat masa Aku paling ingat aku satu kes lah aku dengan kau lah. Tapi nak cerita Tak payahlah. kan. Tak payahlah kan. Yang dia kau lah. aku ingat Nak zaman Kebra, cerita, kebra. Kita tak cerita lah. kita Kebra. Kebra. masa kita form 5 aku ingat zaman arwah meninggal. Siapa lah? Arwah. Arwadi. Arwadi. Arwadi bawah aku katil. Tangga Masih dia duduk tak silap asrama. aku sebelah bulan 4 masa tu. Oh. Sebab aku kan last jumpa dia malam tu dia hantar aku balik rumah Maktam masa tu. Dia apa kes lah? Lupa aku. Meninggal. Insiden. Insiden. Oh, dia pergi sekolah naik motor? Dia kisah motor dia dulu. Dia ulang alik Kita tau. tu ramai. Ya. Dia ulang alik. alik. Ingat. Tapi yalah. Dah ajal kan. Kita semua pergi kan. Pergi bas hantar Pergi satu. lah. Bas Satu hantar. sekolah. Sekolah hantar tu bas. Aku rasa seorang memang aku belo tak pergi. Dia hilang. Kawan meninggal dia tak pergi. Belu pergi lah. Boleh pergi yang betul-betul terkesan tu di siapa? Kawan baik dia tu. Diki. 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 Hidup pergi. Best friend. Diki. Kita tak jumpa terus Hilang malam. lah. Dia kena buang. Tapi Dia tak. seminggu aku ingat seminggu kelas tu senyap tu. Ya. Kelas kita lah. Kelas kita lah bergabung kan. Ya. Seminggu kelas senyap tu. Adi, Diki. Yelah, Diki pun hilang. Lepas tu dia pun kena buang. Dah kena buang asrama. Tak lama lepas tu kena buang sekolah. Oh dia kena masuk sekolah? Kena buang sekolah. Kes yang kena ramai-ramai tu. Oh. Yang kena tangkap polis. Ya betul. Aku rasa yang tu paling grand lah. Yang itu aku rasa yang trigger kau punya sekolah jadi nombor satu Jahat lah. kan. Kan? Polis. Kena tangkap ramai-ramai. Ya, Tapi kat hari tu tak payah. Tak payah cerita lah. Tapi yang tu benar. hardcore lah. Tapi dengar kisah macam burn tu kesian tu sampai ke rumah kan. Asal? Burn kena kat rumah. Kena ambil kat rumah. Kena ambil kat rumah nak pergi sekolah tu. Oh lagi syadu. Tapi nanti aku tanya seorang tu lah. Dia tahu benda in detail. Kan? Tapi Dia antara crime on site. aku kena, kau kena. Aku kena Kena apa? malam kena. Aku tukang buang. Bukan aku. Kimak. Tapi kita tak perlu kan pun barang tu. Aku Kita tak perlu pasal kita ada barangnya. Aku ada. Tak silap aku benda tu startnya pasal nak jadi terkejut je kot. Nak pergi naik tu orang satu. Tu lah. Azhan. Gila punya kerja lah. Nak ceritakan dia bila start seorang. Ya. Tahu lah. Menyangkit. Menjangkit. Tak ada yang memanggang. Jadi kan? je. Jadi je. Macam Tiba-tiba je dah bersusun lah. helmet jangan cakap lah. Banyak-banyak ni sabunya. Kan? Aduh. Tapi start dia tak silap aku daripada ni siapa? KZM accident. TZM punya motor. Betul. punca dia start di Betul situ. punca tu. Tiba-tiba ada sebiji. Keluar. Apa. Oh tapi rasa
Kau punya ni paling sedih si arwah Nadia. Arwah lah. Kau Mat ada peristiwa sedih Mat? Aku tak ada lah. Semua nak lupa semua. Semua benda. Jahat sangat. Bukanlah jahat sangat macam tak payah cerita. Itulah. Yang best paling sial sekali kau letak cermin dekat kasut. Itu rasanya banyak sekolah yang Tapi nakal-nakal muka mangsa tu sedih babe. Oh, itu kalau jumpa memang kena sujud. Oh ya. Sujud sembah minta maaf. Ya Allah. Hai. yang dia punya Anaknya lagi dia. drastik tu lagi drastik tu. Anak dia satu kelas. Teruk lah korang ni. Tapi Tu dia- kalau nampak tu bagus memang lah. kau Dia kena kira cium kaki lah. Kalau ikutkan cikgu, antara cikgu yang kita kena respect lah. 2 tahun dia jadi guru kelas. Oh, betul, betul. Cikgu Melayu apa? Siapa? Cikgu bahasa Melayu. Ni tu sporting kan Rahim. Cikgu Rahim. Cikgu Rahim. Sporting. Betul. Sporting Rahim okey. Sporting. Jadi. Hemat juga. Kan? Kena mesti kena Mesti kena. Tapi zaman dulu saya tak takut lah. Betul. Bon, satu je kek. Dah nak habis lah kan? SPM. Hmm. Kau pensel tak ada, pemadam pun tak ada kan? Kimak. Sel pembangkit. Apa semua tak ada kan? Semua pergi Macam mana hebat. kau hidup Semua pergi hebat. Bila nak Kau exam hebat? mesti ada. Mesti ada. Kan dah? Dah budak menjajau dia punya hilang lah. Aku cari masuk kat kelas tu baru cari tu. Pensel tu. Tahu-tahu semua ada Tak ada, pinjam. Pinjam. Baling-baling je buat tak tahu. Cikgu marah aku buat tak tahu je. Ya Allah. Pembaris memang tak ada lah. Macam mana kau buat lukisan Kau ambil kayu atas kayu apa nama? Kayu tu kita panggil apa? Kisah dia. lukisan kejutaraan Yang kayu tu apa? Baristi tu. Pembaris T. T-square. Benda tu nak kena banyak tau. Satu T, lepas tu kau dapat 3 segi tu, 2, 3. Kalau T pun kau dah tak ada, Macam mana kena buat? Board pun tak ada. board pun tak ada. Tahu Board tanya. pun tak ada. Tapi board banyak yang dah pecah-pecah belakang tu. Aku takut kau buat straight line, board atas board. Betul. Dah reput, dia tepi dah pecah tu atas kan. board. Alamak. SPM kau buat tak tahu je. Betul. Belajar. SPM tak belajar. Tak, dia dapat duit mak board pecah. Dapat duit. Tapi duit tu tak pergi kat board. Tak pergi kat board lah. Biasa macam tu lah. Peralatan Zaman tu Dia, tak- dia tak kat board, dekat box. Rokok lah, box lah. Kan. Letak kat Kita box. fikir kot zaman tu kan. Fikir-fikir. Tak apalah. Benda dah lepas kan. Benda dah lepas. Dah dapat lah. Masa tu tak peduli sangat pasal lukisan kejutaraan tu. Paper dia bukannya sekali kan? Ke sekali? Sama serentak. Lukisan kejutaraan sama. Kau nak pinjam kat siapa kan? Tak ada. Tak ada macam mana. Pun tak ada. Aku ingat ke tak ada. Memang Lulus Bon? Tu tengah LK? tengah fail lah LK aku. LK fan. Tapi tak tahu memang tak belajar saya LK. Aku tak tahu apa. A1 lah. Tak ada. Pembaris semua tak ada. Aku tak tahu aku lukis apa. Aku tiru. Tengok masa tu yang pandai kelas kita Amru. Napi yang pandai. Oh, sikit. Napi memang pandai. Tapi kau tengok dia buat, kau tahu apa, kau lukis balik je lah gambar. Ini ukuran betul tak betul lah? Tak. Jahanam lah. Janam. Aduh. Macam mana? Pensel pun tak ada SPM. Padahal duit ada kan. Tak ada lah. Mak bapak bagilah. Tapi entahlah. Hidup tak tu. Fail lah. Tak fail lah. Tak fail lah. Tak fail lah kan. Pengalaman mak So pengalaman. kalau belajar sikit lagi Tera Rizal Pandai Masyad lah. Sebenarnya kita budak kita ni sebenarnya budak-budak pandai. Serius lah bos. Jangan macam. Cuma kita kepandaian tu guna tempat lain. Mana yang tempat lain Kalau kita belajar aku ingat semua straight A SPM. Betul juga. Betul. Betul lah. Tu pasal saingan dia pun boleh tahan juga kan. Saingan environment. Sepatutnya lah. Kalau environment tu semua tadi aku rasa kita tak jadi. Ni pasal environment pun tak study Aku kan. ingat satu je zaman kita tu ada satu game yang kita create tau. Kalau kau ingat Mat, zaman tu Apa? game burger. Itu budak memang jahat. Tunggu je pun. Dia tunggu, dia cari siapa yang aku ingat mangsa tu siapa tu. Tak boleh nak sebut dah. Dia boleh jahat, dia masuk ke dalam baju kawan tu. Tak boleh lagi. Burger.
Burger aku itu yang Azam terkejut dia berhenti kat 2. Dah ambil kertas tembus ke bawah. Cikgu nak marah tak boleh. Jahanam tu budak tadi. Kalau nak sebut satu lagi nak cerita pasal jahat lah. Kau berani masuk sekolah orang Masuk sekolah orang. Umat sekolah sendiri kau dah blacklist agaknya. Tak blacklist tak, masuk juga kan. Masuk juga. Masuk Tak kira sekolah siang malam orang. masuk. Ish, berani. Yang jadi mangsanya band bapak aku. Nak buat ramai-ramai kan. Minyak entah siapa yang itu. Band Tontong. Tontong. Tapi kau curi lah. Lepas tu dapat bagai beli-beli. Kongsi lah kan. Tapi tak ada curi spender bagi perempuan. Tak ada sampai jenis macam tu Pasal dia semua satu kepala. Dia kata ni jadi je. Dia tak ada yang tak nak. Tak ada. Tu yang termasuk kata kita tak puas hati dengan budak sekolah ni ke apa ke. Tak ada. tak ada sangat. Tak ada. Tak ada. Aku ada lah sekatu dua. Tapi tak ada lah. Kita tak ada lah. tak Tak ada sampai kita nak masuk seorang. Tak ada gaduh-gaduh. Tak ada. Bergaduh tu ada lah kan. Satu dua kot. Ada. Sikit punya lah, sikit ni. Tapi time tu kira macam buat hal sendiri je. Ya, Tak buat ada hal sendiri. orang luar. tu banyak orang buat luar sendiri. sangat. Betul. Tapi itulah dia. Rekod. Rekod naik lah. Rekod naik. Aku tak tahu ni Mat. Betul Mat? Ya, betul. Best kitanya best. Lepas tu kau ada check aku nak kata bangga je lah. Tak tipu lah. Maksudnya bangga tu experience mengajar kat situ. Ya. Buatlah kita jadi macam okay lah, jadi orang sikit lah. And yang pandai-pandai pun sekarang ni pun bodoh pun ada. Kan? Tak apalah yang itu dah masing-masing punya apa? Masing-masing punya jalan kan. Ketentuan. Itulah dia. Ketentuan Tuan Ketentuan. Bon, apa lagi cerita Bon? Tak ada aku okey lah. Dia nak mengintau cerita ni aku ingat 2-3 episod banyak. Panjang. Nanti kita detailkan lah apa-apa kan. Kau nak kes 8312 ke? Apa? Dia banyak. 32B ke apa? Tak ada. 34 tak ada. 302 tak ada. Tak ada. Tak ada. Dia kita nakal-nakal macam nakal-nakal sendiri lah. Nakal sendiri lah. Lepas tu siap boleh baik dengan polis tu. Aku pun pelik lah macam mana korang boleh baik dengan polis yang tangkap kau. Iya. Budak-budak ni siap buat kawan kot. Siapa? Dia rasa tu yang aku ingat pasal kes tu pasal pengetua kan. Pengetua kita tu suami dia kan. Pengetua perempuan kan. Puan apa nama? Pengetua perempuan? Masa tu pengetua perempuan. Oh ya ke? Aku pun tak tahu. Ya. Husband dia Asmara. Husband dia waktu berenamnya Malaya. Oh, perempuan Yang sepak Mizi nak pukul tu. Itu bukan. Itu lain. Ham. Itu PKM. Cikgu lain Ya, lain. Cikgu siapa Aku tak nama? ingat lah. Karim. Cikgu Karim. Karim. Kau jangan sebut meninggal ke dia. Tak ada. Ada lagi ke tak tahulah. Kau sedap je kau matikan orang Mat. Banyak kan aku mati orang. Mansur aku pernah mati kan. Mansur. Hidup lagi kawan tu. Sihat Hidup lagi. je kan. Kat Melaka. Dia dulu belajar UTM kan. UTM dulu. Belajar. UTM Surai. Belajar rasa aku masuk universiti kak. Kan. Kau masuk universiti kak Aku masuk. Bagus kat Mat. Masuk mana? Aku UPM. Pertanian lah. Masa tu dah tukar nama. Putra dah time tu. Putra. Dah Putra dah. Okey. Budak sekolah kita yang aku kenal nama UPM ada Nazar. Nazar kan Nazar. 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 Dah KL lah. Tak. Nazar Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Oh. Dah Jelebu ke apa? Aku ingat lagi main budak-budak padahal okey je tak ada masalah pun kan. Siapa? Tanya budak mana? Budak macam tak apa-apa ke budak gadang kan. Macam bangang pula rasa. Nazar. budak Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Okey. Ada lagi nak? Aku tak ada apa. Kuasa kau ni je lah. Tuk je lah kot. Pasal nanti lepas ni saja nak buka-buka cerita. Kalau kita tengok balik nanti kita panggil lah Puan balik. Betul. Boleh juga. Spesifik apa-apa. Family dia baik. Banyak aku betul-betul budi dengan dia ni. Nak ajar jahat-jahat memang ajar jahat lah. Betul. Tapi
Experience lah, pengalaman lah. Pengalaman tu. Pengalaman lah. Bagus pengalaman tu. Lepas pada ni, anak-anak kau nak menipu, cakap kata ni pula. Ya betul lah. Kan, tu je lah. Habis akal lah. Kan, betul. Aku rasa itulah. Itulah. Aku rasa kita pun boleh sebenarnya kita ada guest juga lagi kan. Tapi minggu depan lah satu lagi episod kan. Betul. Satu episod lagi kok boleh panggil lagi satu episod lagi. Kita ajak kawan-kawan Cuma lah. kalau panggil episod satu lagi, kita mungkin boleh minta siapa-siapa tolong bagi nama podcast ni. Podcast yang kita tak ada nama lagi kan. Kan, betul tak? Kau mu'alaf ke? Kau tak ada nama Abdullah ke apa? Belum ada nama lagi podcast ni. Jadi tunggulah next episode. Kalau Next episode lah. ada apa? Tajuk ke? Ya. Ni pun tak ada tajuk lagi. Lepas tu jangan kau cakap yang budak kita punya best, siapa nak datang mai lah. Pun boleh boleh. Boleh. Siapa nama ni? Hanif. Dia boleh payung. Podcast ni. Dia payung je. Kau sebut je. Kau sembuh je apa. Nanti aku tanya orang dia. Tak ada lah. Boleh panggil Tak ada lah, nanti dia payung lah. Siapa yang nak bercerita pengalaman boleh join datang kan. Rasa ada boleh. Ramai. Boleh cari yang Cuma sanggup nak buka tak nak buka. Lah buka. Ya jahat sangat. tak ada. Betul. Kan. Nakal biasalah. Tu je lah. Kita jumpa satu lagi Hari dan masa je. episod yang kemudian lah. Kalau ada episod kemudian kan. InsyaAllah tu. Okay. Kalau korang semua nak tahu siapa kita punya guest, stay tune lah. Jen, siapa teka nama podcast kau dapat hadiah ke apa? Tak ada lah. Tak ada, Kita nanti tengok Ada pada baca? Tak ada sponsor lagi. Ada sponsor. Tak ada sponsor. Tak ada sponsor. Sedih dah, tak ada sponsor. Modal sendiri. Buat kerja lah nak kan? sponsor. Tolong lah. Sebab korang semua dah sakit-sakit kan. Nanti minta HK apa? IJN. Semua member semput semua kan. Hospital lah sponsor. PUM. EPUM, UM. Tak apa-apa Jauh nanti aku sangat. tolong. Jauh sangat. Ampura Ima. So maksudnya sekarang ni sponsor lain semua kau takkan layan lah. Kau nak sponsor berkenaan dengan penyakit je. Tak ada lah. Tak ada lah. Betul. Ada. Penyakit lah. Kawan-kawan kan semua dah tua. Nanti siapa? Maksudnya kita nak letak. Tadi aku dengar bau-bau lidah bagai. Itu buat penyakit. Dah lah yang biru kan tu tutup dah tinggi. Jantung. 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 Itulah maksudnya. Kita apalah. Farmasi lah. Farmasi. Farmasi. Okay. Farmasi. Okay. Jumpa lagi. Episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.